Assalamualaikum, ini kita nak buat kerabu Maggi sedap dah yang mama. Mula-mula kita celor Maggi dulu dah. Celor masak molek dak. Masak dah ke tekik tu bekas lu masuk dah. Lepas tu kita celor puak, sotong udang masuk dah. Celor je dah, bukan gebuh. Kalau gebuh tu masak sangat lu makan tak sedap dia kerah dia. Kita celor je dah. Agak tu boleh dah ke tekik itu buh kali dengan Maggi saat ni dah. Maggi kita rebus saat ni dah. Lepas tu kita buh pecah Maggi lah. Kakak Maggi sedap saat ni kita buh masuk bukuh dulu dah. Lepas tu buh cicak masuk kerak sudu, gula 3 sudu dah. Kalau nak pakai gula tak apa dah, tapi kita pakai gula dah. Lepas tu buh sebut lada dah, sebut cili dah sudu. Kalau dia tak boleh pedas tak payah buh. Lepas tu buh carrot, bawang besar, tomato dan selak dah. Kalau nak pakai sayur lain boleh juga dah. Lepas tu masuk alima. Alima ni agak mik dah. Lepas buh kakak buh siap itu gawe atau molek dah. Jauh gibek no dah. Kalau dia kena menu ni boleh cek bagi kok sai-sai dah. Agak tak boleh dah ke itu boleh pinggir masuk dah. Kalau dia kena menu ni boleh tekan like tekan huat cabai kita dah. Ni dah. Kerabu Maggi kita sudah dah boleh terah.